Tengah malam, kamera CCTV merakam satu pergerakan mencurigakan di hadapan rumah. Rupa-rupanya, seorang kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun, anak jiran, melarikan diri kerana tidak tahan dengan sikap ayahnya yang baran. Seorang wanita berkongsi detik menyentuh hati itu apabila anaknya yang berusia 3 tahun terjaga pada pukul 2.30 pagi meminta air, lalu secara kebetulan dia melihat telefon dan ternampak notifikasi pergerakan di anjung rumah. Dia segera memeriksa dan mendapati kanak-kanak tersebut sedang duduk di luar pagar sebelum membuka pintu dan membenarkannya masuk untuk berehat. Kanak-kanak itu menyatakan dia keluar rumah kerana ibu bapanya sedang bergaduh besar dan ayahnya memang dikenali di kawasan itu sebagai seorang yang panas baran serta sering memaki hamun. Wanita itu yang bersimpati membenarkan kanak-kanak tersebut tidur di bilik anak lelakinya yang sebaya, malah menyuruhnya memaklumkan kepada ibunya melalui telefon bahawa dia berada di situ. Sejak kejadian itu, rumah wanita berkenaan menjadi tempat perlindungan sementara buat kanak-kanak itu termasuk sepanjang bulan Ramadan di mana dia berbuka puasa, berehat selepas sekolah, menyiapkan kerja sekolah dan pergi ke surau seperti biasa. Kanak-kanak itu digambarkan sebagai seorang yang baik, tahu menghormati orang dan menjaga batas namun hidup dalam suasana keluarga yang penuh konflik.